Terima kasih kerana masih menonton podcast BBNS Borak Bersama Nanok Studio. Untuk episod kali ni, saya ada tetamu yang istimewa sedikit sebab dulu kami pernah duduk dalam bilik yang sama. Kami pernah sama-sama tak tidur. Tapi jangan fikirkan bukan. Tak tidur sebab buat assignment yang sama. Dalam bilik tu, dalam classroom yang sama. Tapi hari ni dia dah menang award. Tapi saya masih di sini bertanyakan soalan. Dia kacau. Dia kata belum. Okey, hari ni dia dah menang award. Tetapi saya masih di sini bertanyakan soalan podcast kepada tetamu saya. Jom kita bersama dengan Idham Maddin. Assalamualaikum Am. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast kami. Podcast yang keberapa ni Am? To be honest, this is the first kot kalau podcast. Tepuk. Terima kasih Am. Alright. Okay, jom. Sebelum kita nak borak tentang Am sendiri, kita nak tahu sedikit lah, serba sedikit pada orang luar yang tak kenal background Am. Asal mana, membesar dekat mana. Boleh? Jom kita nak borak sikit. Okay, saya berasal dari Dungun, Terengganu. Belajar bidang filem. Suka filem, sayangkan filem. Sayang filem ya? Okay. Jadi maksudnya Am memang minat filem daripada sebelum masuk belajar lagi? Memang dah ada rasa? Ya, sebab cuma saya tak tahu adanya bidang filem sebab saya sukakan fotografi. Oh, okay. Sebetulnya jatuh cinta dengan fotografi tu mulanya dari ayah saya. Okay. Hobinya suka ambil gambar. So saya consider ayah saya adalah orang pertama yang mengajar saya tentang fotografi secara tak sedar, dan dia lah guru pertama saya. Okay. Jadi macam mana boleh apply masuk ke UiTM Puncak Perdana 2006 tu, 20 tahun dulu? Saya belajar dekat satu college dulu. And then saya rasa ni tak kena lah dengan jiwa saya. Okay. Sebab saya ambil business. Agak jauh dengan apa yang saya minat sebenarnya. And then masa tu saya adalah band. My bandmate, my vocalist lah. Nama dia Azanuddin. Dia cakap, aku belajar filem sekarang ni dekat sini. Oh ya, ada bidang ni Alright, okay. Bila dah tahu tu, saya apply lah. Apply, okay. Bila dah masuk belajar, okay, benda ni lah yang patut saya cari dari awal. So saya tak buang masa lah sebenarnya. So saya masuk lambat. Masuk lambat ke universiti? Oh, Am tua sikit je kan waktu tu kan? Kalau diikutkan banding dengan yang lain-lain. Sikit lah. Jadi waktu kita sama-sama kat dalam kelas tu pegang kamera belajar tentang filem, adakah waktu itu Am dah nampak this is jalan hidup aku memang nak ke arah DOP ke sebenarnya tak tahu lagi time tu? Dia 50-50 during that time. Macam ini ke? Ini ke jalan yang aku nak ni? Tapi minatnya memang minatnya pada seni visual, minatnya pada foto. Okay, jadi bila masuk ke UiTM kan, kalau ikutkan kita punya course dia ada pengarahan, kan, kita ada sinematografi, kita ada juga buat skrip, kan ada banyak cabang kan. Tapi untuk pilih DOP tu memang waktu dekat dalam kelas tu dah aim ke situ ataupun sebenarnya rezekinya ke sana? Macam mana? Takdirnya begitu? Takdirnya begitu, rezekinya ke sana. Maybe blessing in disguise juga, boleh kata. Tapi mungkin itulah kot. Selepas Am habis di UiTM, Am terus kerja dalam industri sebagai DOP? Tak adalah start terus DOP kan. Okay. Kita start dari bawah jugalah. Bawah tu di mana Am bermula? Kadang-kadang memang dekat camera department. Ada masa tu dekat lighting department. Lighting, okay. Ada juga saya mengedit. Oh, buat editing juga? Edit juga. Okay. Ada juga. Adalah beberapa job scope yang lari sikit, kadang-kadang buat luar pada sinematografi punya benda juga. Ada juga. Contohnya yang luar daripada sinematografi? Masa tu kawan saya Ali, dia kadang dia ajak saya buat location. Dia scouting location. So untuk adalah iklan ke apa kan. So saya banyak tolong dia buat location scouting. Dia macam PM ke? Kerja macam PM, production manager, bukan? Location manager, bukan? Under location manager lah. Cuma jarang sangat lah. Sangat lah. So director pertama yang memberikan Am peluang untuk menjadi DOP, siapa? Masih ingat? Yang pertama sekali? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Jebat ada production lah. Uncle Zin Sazudin. Dia ada production, dia memang bagi Jebat run. Saya sangat terima kasih pada Jebat. Dan saya sangat terima kasih kepada Uncle Jin sebab dia bagi peluang dan percaya pada saya waktu tu. Habis diploma terus dapat
buat telemovie tajuk Katan. Saya tak ingat lah tahun berapa. Okay. Saya macam besar jasa dia orang pada saya. Memang saya takkan lupa lah. Jadi permulaannya di situlah dengan Jebat and the team lah and the waktu team tu. lah. Sebab masa tu memang Jebat panggil kawan-kawan belajar. Okay, jom kita buat telemovie. Saya rasa untuk Astro kot. Saya rasa lah. So dipanggil di kalangan UiTM new student lah waktu tu. Memang nak kawan-kawan masa tu. Okay. Untuk filem pula Kalau betul-betul as a HOD, as a DOP, Imagino lah. yang menang award tu Imagino Imagino yang menang award tu kan. Wow. Tapi sinematografi tak menang lah. Yelah, tapi ada few. dia menang award. Waktu tu tapi Am dicalonkan untuk Imagino kan? Ya, dicalonkan. Tapi itu filem pertama tu. You sebagai HOD dan DOP kan? Ya, betul. I see. First time try terus dapat dicalonkan untuk sinematografi terbaik. Okay. Nasib je tu. Nasib. Sebab yang contender yang lain tu memang semua orang yang hebat-hebat. So saya kat situ sangatlah kredit. Paling junior ialah ada Abang Remy, ada Tekzi, ada Abang Indra Cik Muda, ada Abang Nazir. Dan saya. Memang saya paling kecil lah kat paling situ. muda lah. So, memang saya rasa kalau compare dengan karya dia orang pun saya tak layak pun. So tercalon tu pun saya rasa nasib lah. Tapi first time buat filem dan dicalonkan. Itu satu pencapaian besar lah pada pandangan saya sebenarnya. Nasib je kot. Yang menang tu untuk award apa drama is it? Kalau ikutkan menang award tahun 2016 anugerah Screen untuk telemovie Fatin, arahan Raza Hisham, penerbit Syahid Johan, kawan saya juga. Okay. Menang telemovie terbaik, pengarah terbaik dan juga videografi terbaik. Ya. Oh, okay. 2016 lah ni. 2016. 10 tahun yang dahulu. 10 tahun dulu. 10 tahun dulu Am dah menang award dah. Saya masih di sini. Tak gerak ke mana-mana lagi. Boleh ada award. Itu pun nasib. Alright. Orang nampak tentang award, you masuk majlis gilang gemilang, tapi orang tak nampak kerja sebagai DOP ni sebenarnya. Boleh tak kita nak borak sedikit apa kerja DOP dan apa kesusahan sebenarnya untuk jadi seorang DOP? Yang ramai orang salah ertikan, dia ingat pakai kamera bagus and then shoot. Aku DP, aku shoot the film whatsoever lah. Ramai yang tak faham. It's more than that. It's bukan pada kamera saja, lighting, all the design, all the camera movement, macam-macam. Sebab nak jadi cinematographer ni kena tahu macam-macam lah. Macam 5C or cinematography, adalah beberapa benda tu kan. Boleh dah terangkan untuk penonton yang tak tahu. Untuk ayah yang dah lupa, apa tu 5C of cinematography? Kalau 5C of cinematography tu, kalau ada buku di Indonesia dia dah translate kan pun. 5 jurus cinematography. 5 jurus. Tapi berkaitan dengan composition, continuity, cutting point, camera angle, close up. So ini basic yang orang perlu tahulah untuk jadi. Perlu tahu lah. Okay. Selain pada tu, of course lah, bukan nak handle equipment, bukan nak handle ni. Perangai manusia pun kena handle. All the crews, kena handle tu lah emosi. Emosi diri sendiri, emosi pekerja, kawan-kawan yang kerja dengan pengarah, orang sekeliling lah dan production. Yang paling susah jadi seorang DOP apa Benda yang paling susah as a cinematographer, nak maintain istiqomah, nak maintain konsisten untuk menghabiskan satu karya, satu filem, nak maintain konsisten daripada first day shooting sampai habis. As a cinematographer, you have to visualize or nafsu director lah. Dan kita kena jaga momentum lah panggil. Bukan sekadar momentum, visual itself. Benda tu untuk saya rasa paling susah lah. Sebab setiap hari akan ada macam-macam berlaku. Masalah here and then, masalah sakit perut pun masalah, kamera bateri pun masalah, makan basi pun masalah. So untuk mengenepikan masalah-masalah tu dan fokus 100%, 200% pada karya, sangat susah. Nak maintain consistency tu. Tapi you masih bertahan dalam industri walaupun susah tu. Apa yang membuatkan bertahan? Paymentnya? Minatnya? Minat lah. More to minat lah. Adakah nak bagi tahu bahawa industri di Malaysia sebenarnya tak cukup berkembang sebenarnya? Yes and no. Okay, kenapa yes dan kenapa no? Too much.
gatekeeping. Satu, ruang dan peluang untuk anak-anak muda untuk ke depan tu saya rasa Susah. susah juga. Sebab kadang-kadang kesian kadang macam saya jumpa dengan adik-adik, bang macam mana nak masuk bidang ni. Termenung juga nak jawab sebab macam at the end of course you have to build your portfolio. Betul. You have to build your networking. Jangan bergantung harap pada orang kan. That's one of the thing lah. Pandangan Am sendiri sebenarnya untuk masuk industri apa yang penting? Kabel? Knowledge? Apa sebenarnya yang penting? Kabel buka jalan. Okay. But at the end of the day, your skill, your attitude. Tapi ada juga orang yang tak cukup bagus tapi kabel dia kuat, tegang, cekang. So which one? Yang mana sebenarnya lebih penting pada pandangan Am? Saya pun nak pakai kabel pun tak pernah ada kabel. Sebab saya ni zaman wireless. Tak ada kabel. Tak ada kabel. Okay. But skill lah sebenarnya maksudnya. Let the work speak lah kot. Okay. Let the work speak itself. Maksudnya you kena buat something dulu untuk budak-budak muda yang baru nak start. Iya. buat. Kalau tengok luar sekarang, ya kita dah ada macam-macam platform lah. Macam Vimeo, YouTube. Banyak lah platform. So just do your stuff, shoot something good. Dari situ orang akan menilai. Ya. Betul kan? Sebab saya rasa ramai yang saya tengok peringkat adik-adik ni, ramai yang bagus dan dia orang buat benda macam tu. For example, buat benda suka-suka, tapi something out of the box. Based on that pun, dia orang boleh tackle agency, boleh tackle production house, big brand. Ramai je sebenarnya. Okay. Jadi maksud Am kat sini, kamera apa yang you pakai tak penting, betul? Doesn't matter, just a tool. Tapi kalau kita buat filem, kena pakai kamera yang macam filem punya kamera kan. You tak boleh pakai sebarangan juga sebenarnya. 28 weeks later pakai iPhone. So how? So kita boleh shoot filem guna phone sahaja sekarang. Yes, I know. Dia punya result still sama. Ni Hollywood buat ni. I'm talking about the Hollywood. They shot the film with iPhone. So proses ni yang penting, naskah ni yang penting. Prinsipnya sama. So kamera tu doesn't matter pun. Okay. Jadi kita cerita pasal teknologi kan. AI sekarang dah start masuk kan kat dalam, even though Malaysia pun dah start masuk AI. Adakah Am pandang bila masuknya teknologi AI ni, DOP memudahkan kerja DOP, ataupun mungkin DOP tak ada kerja because teknologi ni akan ambil alih? Apa pandangan Am? Just catch up with technology lah. Memang betul. To compare human made ni, dia ada romantiknya. Dia ada romantik? Emotion, of course. AI nothing. Benda yang you prompt, prompt emotionless. As a human, kita gunakan AI tu just untuk memudahkan kerja. Jangan bergantung harap sepenuhnya. Sama lah kalau macam dulu pun. Green screen. Keluar green screen awal-awal, semua orang nak green screen semua. Nak green screen. Ada yang menentang, tak boleh ni. Sama juga macam zaman filem selulot 35mm. Keluar digital, apa ni benda semua. Tak macam filem lah kan. Tak macam filem. Yelah, of course you want to compare the pixelated things with noise, with the grain of film yang bermain dengan dots of light. Totally different, right? So kena catch up je. Kena keep up with the technology. Sama. AI you cannot stop. Yelah macam-macam Mid Journey, HP lah, apalah. Tapi kita boleh nilai kan. Tengok pun dah tahu ni AI. Tak ada rasa sangat. Tak ada rasa. Semua benda cantik. Well made. Mana human errornya? So maksudnya AI takkan take over DOP punya kerja lah. Takkan boleh untuk take over. Takkan boleh pun. Sekejap. Kita kembali lagi dalam podcast selepas ini. Kita kembali lagi dalam podcast BBNS, masih bersama dengan sinematografer terbaik drama 2016. Jap nak tanya. Am adalah antara DOP pertama yang saya call sewaktu kita nak buat filem Orang Perang. Antara list yang pertama lah.
Tapi kenapa tak join filem Orang Perang? Tak percaya pada producer ataupun naskahnya ataupun bagaimana? Sekejap ni kena telan air sekejap. Okay, bismillah. Okay, saya dah baca masa tu daripada first treatment and the first draft and then Ain bagi saya the latest draft on during that time. Masa tu kalau tak saya Ogos. Itu baru draft ke-5 ke-6 lebih kurang. 5 ke 6. Yeah. It's a good story. It's a good story tentang Bahtangga. Ya, betul. Saya suka sebenarnya. Saya sangat suka cerita epic lah. Bila saya baca ni, ini best ni, macam Apocalypto ni. Ya, betul. Something like that lah. Sebab saya suka lah cerita yang macam tu. Cuma waktu Tapi tu okay, saya memang tak dapat buat, bukan sebab saya tolak, memang nak buat. bukan tak nak buat, tapi memang jadual saya waktu tu. Okay, saya ada satu filem dengan kawan saya yang memang masa tu saya dah cakap dekat Ain, okay ni timing dia memang saya ada share timeline pada betul. Okay. Dan awak pun share pada saya timeline masing-masing. Okay, end up the timeline yang saya dengan awak punya itu kita mess up. Yang tak bestnya filem tu tak jadi. Sebenarnya Kenapa itu tak yang contact balik? Okay, kemudian kawan saya pula call. Okay, I have an offer to you. Aku nak buat tarung. Second unit camp, is it? Yes. Yeah, okay. Okay, so the DP is Stephen Chua. Okay, sekarang ni kita perlukan second camp. Would you like to join? Before that dia dah call. And then saya cakap tak dapat sebab jadual saya sekian-sekian. Sebab dah lock yang filem kawan tu. Yes. Lepas tu masa saya nak contact balik Ain, yalah, kita ada conversation that lah kan. So you have locked someone else. Betul. So I'm happy for that. Okay. You get the right person. Alhamdulillah, syukur. Hari yang meeting filem yang tak jadi tu, tengah-tengah meeting tu saya contact balik. Okay, Ellie, saya panggil dia Ellie. The position for the second camp tu masih kosong ke? Yes, masih kosong. Tak tanya siapa-siapa lagi. Okay, tapi kan waktu kawan bagi tahu filem tak jadi, kenapa tak terus contact Ain? Ke memang sedang berfikir-fikir lagi nak buat ke tak nak buat? Okay, masa tu kawan tak jadi, filem tu jadi. Okay. Ain dah lock orang lain waktu tu? Yes. I see. Okay. And I'm happy for that lah. You get the right person. Okay, that's good. Saya terus, yelah, kita ada bills to pay here and there. Faham. I locked the job with Reza Syam. And good things yang dia tak tanya siapa-siapa lepas dia tanya saya tu. Memang dia nak terlibat dalam filem dia lah. Tak tahulah, rezeki lah kot. So maksudnya tarung shoot sama dengan kita orang lah, lebih kurang Orang Perang. Yes, lebih kurang. I think bulan 9 macam Last tu. year, dia orang awal lah. Kalau dia bulan 9, dia orang awal sikit lah daripada kita. Lebih kurang. Oh, okay. Itu sebabnya Ain fikir macam tak sudi kita production baru. Memang to be honest, of course lah, classmates sendiri kan ajak kan. And the first film. Ambil hati. Okay. Pernah tak buat bekerja, pengarah tak tahu shot, pengarah tak tahu apa dia nak, pengarah rasa macam ni lah, rasa bangang lah pengarah ni, something like benda ayat senang dia begitu. Pernah tak bekerja dengan pengarah begitu? Okay, sebenarnya situasi macam tu banyak. Saya sebagai pengarah fotografi, nama depannya pengarah juga kan, director of photography. We don't overpower the director. Okay. We nurture it, enhance it. Okay. Untuk saya, sebab dia director. Yes, dia tak tahu nak cakap, nak call shot pun tak reti kadang. Tak tahu beza shot sekian-sekian. Even kadang ada je yang saya jumpa tu, action and cut pun tak tahu nak sebut. Terbalik. Okay, banyaklah benda lain. Tapi macam ni dia jadi director action dengan cut pun tak reti. Okay. Sambung. Okay, tak tahu macam mana. Tapi saya tak boleh overpower. Okay. Ialah hierarkinya tu kan. Hierarkinya. Dan kita kena respect to the nakoda kita. Ya, betul. Sebab dia tak tahu ke, tapi mesti ada benda yang dia nak for the sake of the story. Betul tak? Betul. Dia tak tahu nak cakap dengan kita, tapi kita kat situ, kau dah nama pengarah fotografi, do your job, man.
So you yang suggest shot dekat director ataupun director call for shot sebenarnya? Totally memang dia cakap kat saya ni ada satu case lah. Untuk saya it's a good case study actually. Okay. Saya pernah bekerja dengan director yang memang dah faham dia punya cutting point kat mana. Okay, master shot you kat sini you letak je 135 Okay, you track sikit. Okay, and then for the next shot, okay, second cam nanti you pakai ni scan. Benda tu bagus lah. Okay, dapat director tu. Biasa kat TVC macam tu lah kan. Okay, dia ada memang penyekan director, dia faham dah kan. Faham the shot size apa semua. Faham cutting point. The second one is, ni saya bagi tahu situasi yang saya pernah kerja. Director yang memang dia tak nak fikir pasal shot, yang penting dia tahu screenplay dia. So sebab saya tanya sendiri, okay, saya tak nak sebut sama. Okay, saya tanya dia. Dia pun kawan saya, dia senior, dia is a good actor and a good director. Saya tanya dia, abang nanti kalau untuk bila kamera sekian-sekian ni, okay, kalau blocking macam ni, abang nak kamera macam mana? Biasa abang plan macam mana? Jawapan dia simple. Saya rasa kerja kamera ni kerja cameraman. Saya jaga sepenuhnya saya punya pelakon, emosi pelakon, screenplay saya. Cameraman nak buat macam mana shot, terpulang. Yang penting dia faham cerita. Jadi itulah tugas sebenarnya kan sebagai pengarah fotografi sebenarnya. Yes, betul. Kalau dapat director macam tu best lah. Sebab total freedom pada saya. Bagi sebab contoh macam ramai saya dapat, alhamdulillah saya dapat rezeki bekerja dengan pengarah macam tu. So saya ada kebebasan untuk berkarya lah. Tapi kita jangan overshadow dia. Dia director. Kita bantu dia untuk mencantikkan cerita dia. Tapi untuk pengarah yang tak tahu shot, tak tahu apa-apa ni, buat macam mana sebenarnya? Ke macam ikut je ke? Macam mana pernah tak kerja dengan orang yang pernah juga? Okay, so what did you do? Tak lalu makan tengah hari kat, tapi saya fikir balik, adalah beberapa untuk TV dengan TVC. Tapi at the end kau dibayar, kau dah sign kontrak untuk tolong dia. Do your job again. Okay, so tak penting lah pengarah tahu ke tak tahu pasal technical sebenarnya. Dia lagi best kena tahu. Of course kena tahu at least. Okay, contoh okay, ni dialog ini praktis kita lah kat sini kan. Okay, dialog panjang 3 page. Okay, close up dekat pelakon ni. Close up. Okay, dialog lupa. Okay, kejap cut, pause jap. Okay, pick up semula dari sini and action. Tu normal director akan buat macam tu lah. Okay. Dia akan brief dulu, pause dulu. Okay, nanti pick up kat sini, line kat sini. Okay, enhance sikit dialog ni, scan. Ada notes. Okay, bagi tahu kan. Ada juga yang director yang saya kerja ni, dia minta pick up. Tapi buat pada awal. Dari awal satu. Kadang-kadang dia pick up. Pick up dari mana? Okay, shot tadi cantik. Okay, ni bagus. Okay, one more for safety. Okay, semua orang kat situ tertanya-tanya. Okay, one more for safety. Daripada mana nak start? Dari mana? Or okay, is there any adjustment for the next shot? Right. So benda tu yang kadang-kadang macam, okay, any adjustment? Semua nak tahu salah kamera ke, salah tukang buat air tu ke, salah yelah dalam visual kan, pelakon. Okay, at least lah you know what to do lah. So itu tugas pengarah lah. Sepatutnya dia kena inform kat situ lah sebenarnya. Alright, so nak cerita sedikit perjalanan selama hampir berapa tahun dah, 20 tahun dalam industri ni. Momen paling rendah pernah berada? Saya banyak kali rasa give up, macam tak nak buat benda ni. Tak nak buat, of course lah, sebab fed up benda sama, payment lambat ataupun job tak ada, atau the production tak call pun. Okay, janji je. Janji je. Okay, lock. I lock the date, sekian-sekian, end up shooting orang lain. Itu banyak kali. Tapi apa yang membuatkan you teruskan tu? Dia banyak faktor lah. Okay, satu sebab memang saya memang suka, saya minat. Dan salah satunya saya pegang lah kata-kata Kurt Cobain. Daripada yang ATM dekat Cobain dia ni. Lama betul, okay. The duty of youth today is to challenge corruption. Saya repeat. The duty of youth today is to challenge corruption. Saya tengok dalam ayat tu, corruption tu start kat mana? Kat hati.
dalam diri sendiri. Kau nak busuk hati kenapa ni? Itu satulah, corrupt. Kau nak main duit kenapa ni? Benda-benda tu lah, corrupt. So bagi saya macam stop it lah. Corruption tu start dengan diri lah. Dan nak jadi seorang yang baik, nak jadi seorang yang bagus, bersihkan hati dulu. Barulah boleh buat benda yang best, benda yang jadi manfaat. Manfaat tu sebab saya cakap ni macam ni. Saya ni nak jadi ustaz tak boleh, tak pandai, jahil. Tapi kalau kata dalam karya kita tu ada something lah kan, ada something yang boleh sparkkan, jentik hati seseorang untuk berhijrah daripada seorang yang tak bagus menjadi seorang yang lagi bagus. Why not? Why not? Yeah. Contohlah dialog dalam karya kita ke apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin orang tu tak pernah dengar Assalamualaikum, dia dengar Mak Saleh dengar ke, oh what is that? Ataupun satu azan. Oh putih Carilah ke, Google. carilah. Something macam tu je. Memberi nilai baik lah, okay. maksudnya. Okay. Jadi itu yang membuatkan bertahan sebenarnya dalam industri. Because ada something good yang you nak present to people. Bertahan satu lagi tu sebab saya memang dapat restu mak ayah lah. Okay. Saya memang minta restu mak ayah. Mak ayah saya memang merestui saya Berada untuk dalam berada industri dalam ni. Itu paling penting lah. Okay, tadi cakap pasal corruption kan, tadi just now. Ada nampak ke benda ini, political issue, corruption ini berlaku di side technical dalam industri filem di negara kita? Kalau pengalaman saya tak pernah lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tak pernah jumpa lah. Adalah dengar-dengar tapi saya tak ambil pot sangat lah. Okay. Adalah dengar-dengar itu dan ini dan itu, tapi saya memilih untuk tidak ambil tahu. Dan saya memilih untuk tak nak jadi begitu. Alright, okay. Dan 2 kali tadi ulang pasal cemburu. Is it jealous, cemburu kan? Ada rasa tu. Adakah ada berlaku orang jealous dengan ke? Ataupun macam mana sebenarnya? Saya tak pastilah. Okay. Saya tak pasti sangat bab tu. Sebab kalau untuk saya, kenapa kita nak cemburu? Kalau rezeki yang datang, naskah yang bagus, kau dapat peluang buat benda yang bagus, buat je lah. Adakah dalam di kalangan DOP jealous dengan dia ni, jealous dengan dia ni? Adakah? Benda tu saya tak pasti tak lah. Sebab saya memang tak ambil tahu sangat. Mengambil langkah selamat untuk tidak menjawab. Okay, nak tanya pandangan terhadap filem yang bagus. Di pandangan mata you, filem yang bagus di Malaysia. Namakan satu. Filem yang bagus Jagat. Jagat. Okay. Lama dah filem tu kan? Okay. Jagat bagus. Bagus maksud dari segi apa? Pandangan you bagus tu dari segi apa? Story. Okay. Story, dan siapa sangka, siapa nak pernah tahu cerita pasal budak-budak India yang kat Kelang kan. Cerita kecil. Tak diangkat kan. Benda tu bagi saya bagus lah. Jagat. Banyak lah. Kita ada banyak cerita yang best. Namron punya cerita dulu. Wan tu Jaga. Bukan macam Jaga, sebelum tu Gaduh. Okay. 2009 ke 2008 sebenarnya. Okay. Dak Kelantan. Oh, suka filem-filem yang kurang dapat termasuk orang perang lah kan. Sebab tak ada lagi orang buat cerita orang asli. Nanti support filem orang perang. Okay. I'm looking forward to that lah. InsyaAllah. Alright. Okay, sedikit lagi. Kalau boleh bagi nasihat kepada Gen Z dekat luar sana, untuk diorang nak start masuk join the industry, apa nasihat yang nak bagi dekat diorang? Hidup ni banyak pilihan. Pilih jalan lain. Jangan buat pilihan yang salah. Kalau ada masuk bidang ni, buat saya lebih baik. Sebab dalam filmmaking ni tak ada betul dan salah. Betul. Yang ada, tidur lambat, payment lambat. Apa? Last kali apa? Payment lambat. Pernah tak ada. Alhamdulillah tak ada lah. Dia ambil langkah selamat, dia tak nak jawab semua. Payment lambat, tak nak jawab. Pernah gaduh dengan director? For the sake of the story, gaduh untuk kerja je lah. Gaduh bukan gaduh bertumbuk apa. Kita argue untuk benda yang bagus. In a professional way lah. Okay, alright. Ni I nak tanya pendapat peribadi Kalau ada bahasa sedikit lah, netizen suka kebanyakan lah menghentam karya lecturer kita dulu. Okay, so pandangan peribadi macam mana? Ni lecturer kita dulu ni mengajar kita dah ambil ilmu daripada diorang ni lah kan. Kemudian karya mereka dihentam. So bila kita buat karya, kita buat filem kita, orang cakap budak prof. Macam tak sebut nama pula.
Okay, Contoh, okay. saya selalu hadap je benda ni. Okay. Ilmu yang baik kita ambil. Dan saya berterima kasih sebab saya belajar dengan dia. Saya faham dengan jelas, terang dan nyata foundation of filmmaking A to Z lah. Mungkin ada lagi yang saya tak belajar. Saya sangat bersyukur. Okay, saya belajar dengan dia. Basic of filmmaking lah. Asas yang betul lah. Dia ajar betul-betul asas. Dan untuk karya dia tu, saya tak ada cakap saya hentam apa, sebab saya tahu nak buat filem ni susah. Betul. Kita nak hentam Karya orang, karya orang ni tak nice lah. Contoh macam ni lah, saya datang ke podcast ni, saya tengok adik-adik kat depan saya ni set up lampu pun banyak apa semua. Saya tahu benda ni susah. Okay, saya nak ngelak lampu dekat cermin mata saya ni pun susah. Saya tahu, tapi yelah, kita hormatlah karya orang. Kita nak hentam tu janganlah kan. Tapi yelah, mulut orang kita bukan boleh tutup. Ini bukan mulut dah, type zaman jari sekarang. orang kan. Kita tak boleh nak stop pun. So just let it be je lah. Biar tak ambil tahu lah. Tak ambil tahu sebab cuma saya syukur saya belajar dekat UiTM. Saya belajar banyak benda dengan Prof, dengan Dr. Norman, dengan Dr. Erman, dan ramai lagi lecturer. Sebab kalau tak sebab diorang tu saya tak berada kat sini lah sekarang. Betul. Okay, tadi kita cerita tentang lecturer kita kan, di Universiti UiTM. Okay, adakah UiTM ini sebenarnya betul-betul membentuk diri you menjadi pengarah fotografi, DOP, ataupun hanya selingan sahaja batu loncatan you? Yes, saya sangat bersyukur saya belajar di sana. Terutamanya dengan Dr. Norman, dengan Dr. Erman. Sebab macam sampai sekarang pun saya contact je dia orang. Kadang kita orang lepak minum sama apa semua. Sebab kalau tanpa dia orang, mungkin saya tak akan terfikir yang something yang out of the box. Pola fikir saya tu setakat tu saja. Sebab creative process ni dia kena ada something yang spark pemikiran. So dia kena borak lah kan sebenarnya. Dia kena borak. Kadang bukan, kalau lepak dengan dia orang pun tak adalah borak pasal filem pun. Kadang benda-benda yang something related to anthropology punya benda. Kadang human behavior. Bukan pasal filmmaking, more tu kadang psikologi, history, culture. Untuk kita lebih faham saya nak menghasilkan. Sebab kalau borak pasal technical, borak pasal kamera, benda tu just a tool. Tapi yang kita nak cerita dalam tu sebab dalam visual storytelling, dalam cinematography, kita nak ceritakan tu yang lagi penting. Nak menyampaikan emosi tu kan, sampaikan emosi, story behind that. Sebab dengan adanya benda ni lah saya rasa pentingnya pola fikir saya ni berbeza. Dan dengan adanya akademik punya background ni, sesimpel yang saya boleh bezakan antara empathy dan simpati dalam pemilihan shot, dalam pembentukan image yang saya nak hasilkan lah. Okay. Alright. Macam tu lah ayat mudahnya saya cakap. Apa benda yang orang selalu salah faham tentang DOP? Pandangan Am, yang Am tahu orang salah faham. Saya quote daripada ni lah kot, daripada Roger Deakins. People confuse pretty and a good cinematography. Pretty, kecantikan, dengan cinematography. Apa beza dia Am? Banyak kot. Saya rasa macam semudah ni lah, awak ambil gambar yang cantik and then you post to the social media. Gambar yang cantik you beli dekat kedai gambar, like a postcard, gambar cantik kan, ataupun frame gambar yang cantik dekat IKEA, tapi tak ada cerita. Bergambar yang ada emotion, sesimpel macam Kevin Carter ambil gambar ada budak tengah menunggu waktu kematian, burung herring kat sebelah. That's a different. Sebab dia ada story dia. Dia ada story. Bukan perlukan gambar yang cantik. I see. Sesimpel, mungkin pernah tengok cerita filem Bajrangi Bhaijaan. Cantik kan? Location dia cantik. Location cantik. Apa beza dengan filem Sicario? Impact, rasa. So itulah yang orang selalu salah faham tentang DOP. Dia ingat DOP kena kerja cantik, gambar cantik je. Gambar cantik. Gambar wedding pun cantik. Video wedding pun cantik kan? Wedding cinematography.
Orang panggil macam tu ke? Itu yang saya pernah dengar lah. Okay. Dah berada 18 tahun dalam industri. Apa yang nampak tentang industri punya hala tuju sebenarnya? Especially in your field lah, technical side tu kan. Jauh lagi perjalanan dia kot. Kalau nak banding dengan Indonesia pun kita jauh ke sebenarnya? Sebenarnya kita dengan dia orang ni lebih kurang je. Okay. Cuma mungkin saya rasa dekat sini, saya sendiri ataupun kawan-kawan saya dan juga kawan-kawan, kita mungkin tak dapat ruang dan peluang untuk buat benda yang best. Kekangan bajet ataupun sebab kalau nak cerita pasal peralatan, kita dekat sini kat Malaysia banyak je kamera yang canggih. Ada pun macam-macam. Mungkin peluang untuk buat benda yang best tu tak semua orang dapat lah. Maksudnya peluang tu maksudnya pengarah memberikan ruang tu. Naskah yang best ataupun waktu bekerja yang best. Maksudnya tak terbatas 12 jam bekerja ataupun untuk siapkan dia tak adalah nak buat filem 12 hari, 14 hari. Rushing. Maknanya you got the ample time lah to finish the film, to berkarya lah. Okay, jadi maksudnya kekangan tu datang dari sudut inilah, kita nak habiskan syuting sebulan contohnya. Jadi you sebagai DOP rasa benda tu tak bagus? Ataupun prep yang singkat. Okay. Itu pun satu faktor sebab benda ni tricky lah. So macam boleh jadi kat sini atau jadi kat sini, atau mungkin waktu syuting tu dah best. Pre-pro nya best, tapi bila editing, they didn't hire the right person to execute the job. Pun satu, sebab apa? Maybe ada something lah kot. Atau pre-pro dah best, post-production dah best, post dah best. Maybe they marketing, yes. Saya rasa marketing kot pun boleh jadi. Marketing main peranan yang besar lah untuk filem. Betul. Memang main. Tapi kalau ikutkan Baba, marketing media sosial je lah. Dan dia menang filem terbaik kan? Betul. Sebab itu saya cakap, dia tak ada satu formula yang sah. Saya ada tengok satu TED Talk, dia bercerita pasal masa dekat area Silicon Valley ni. Ramai lah yang kickstart, saintis, ramai orang yang start buat projek here and there. Banyak yang gempak-gempak ni, tapi dapat kat orang ni. Sebab apa? Dia launch benda tu at the right timing, at the right timing. Okay, benda yang betul, waktu yang betul lah. Betul lah. Benda yang betul, waktu yang salah. Yap, salah lah. Okay, itulah maksudnya. Salah ke saya? Awak tak salah. Tak, awak tak salah. Okay. Benda ni masa. Sebenarnya masa tu siapa yang pegang? Tapi makin nak tanya betul-betul pendapat secara jujur. Ada tak rasa politik dalam industri? Company besar, production besar, bukanlah tindas, tapi tidak membantu production kecil. Tim yang besar tidak membantu tim yang kecil. Ada tak rasa begini? Kadang ada rasa. Bidang kreatif yang kat Malaysia ni, kadang saya terfikir yang tak layak pun nak panggil industri. Kenapa? Macam mana saya nak cakap benda ni boleh jadi industri, nak dipanggil industri? Kru kita hari ni kerja kru, esok bawa Grab atau jual nasi lemak. Layak ke nak panggil industri? Layak? Can you answer the question? Saya minum air jap. Bismillah. So saya harap orang ramai, orang yang bertanggungjawab, persatuan yang bertanggungjawab dapat bantu untuk do something. Mungkin bukan peringkat yang sekarang, mungkin untuk adik-adik yang masih di universiti. Apa contoh bantuan do something yang harapkan daripada mungkin agensi ataupun kerajaan yang ada sekarang? Senang cakap ni lah. Working hours yang bagus, everyone in this field can follow. 12 jam bekerja. 12 jam bekerja. Atau 10 jam. At least lah. Sebab benda ni melibatkan kesihatan juga kan? Ya, betul. Health and safety kan. Macam filem-filem yang saya terlibat pun, kita shoot 12 jam. Contoh macam Tarung 9 jam. 9 jam sehari? 9 jam sehari pun ada. Saya rasa the best workflow lah yang Alpha 47 have made. That can be a blueprint for the new wave lah, cinema. Right. So lagi 5 tahun, 10 tahun, nampak diri masih dah lagi sebagai pengarah fotografi ataupun dah jadi orang berniaga? Maybe kat Australia. Buat apa kat sana? Tanah anggur. Oh, yang gaji mahal tu ke? Why not? Tak ada plan untuk jadi pengarah, jadi penerbit ke? Maintain as a cinematographer, maintain as a pengarah fotografi, but
At the same time memang saya tak ke arah produce. Saya tak ke arah directing. Adalah satu dua benda yang saya direct juga kan. Uh, tapi minat tu lebih ke arah producing, insyaAllah. Producing. Yep. Oh, okay. Maybe. InsyaAllah. Tak lama. Okay, saya nak borak sikit keluar daripada kehidupan Nak tanya, waktu kami shoot sebelum ni, DOP kita panggil DOP lah. Dia dah sign contract kan. Ini DOP punya side lah, sign contract. Tapi tiba-tiba sebabkan hujan, sebabkan masalah-masalah yang berlaku, so date-nya bertambah. Janji shoot katalah 35 hari, let's say, tiba-tiba kita jadi 40 hari. Jadi pertambahan date tu, kalau ikutkan memang company kena bayar ke ataupun sebenarnya bagaimana? Okay, apa yang saya tahu, okay, let's say lah you sign for 30 days, campur lah contingency apa semua. But once you dah reach, dah habis 30 hari tu, of course you have to add on. Tapi sebab faktor-faktor bukan yang disebabkan oleh kita. Is it in the contract? Kalau kontrak, ya, dia dalam kontrak. Maksudnya sehingga projek selesai kan, kalau ikutkan? Ya, tapi yang the weather kacau here and there tu ada dalam kontrak. Ada dalam kontrak, kalau ikutkan. So normally lah, kalau you sebagai orang teknikal untuk projek sebegitu, adakah normal sebenarnya DOP technical side akan ambil extra charges? Oh, yang ni saya tak pernah hadap masalahnya. Benda ni normal lah, common. Saya tanya dengan ramai producer. Dan ramai producer, even though Datuk Yusof Haslam sendiri pun saya jumpa melalui perkara yang sama. Jadi technical side macam mana? Kalau setahu saya, let's say lah, kalau kata benda tu within the contract, yes, kenalah kan. Tapi kalau dah, macam mana cakap, sebab saya tak pernah hadap. Kalau Am pernah shoot yang janji 30 hari tapi buat 32 hari contohnya, disebabkan hujan, janji 30 hari shoot 29 hari pernah. Something like that lah. Betapa efisiennya shoot kita orang kan. Dan tambah hari tak ada lah. Tambah hari tu additional charge. Memang akan dikira additional charge. Oh, okay. Begitu sebab adalah producer-producer kawan-kawan saya melalui fasa itu. Dan kemudian technical hold kan dia orang pegang kita punya rushes kan. Dia orang hold. Jadi saya nak tanya pendapat sebagai seorang DOP dan pengarah fotografi. Adakah perkara itu sebenarnya normal berlaku? Sebenarnya normal. Kalau dulu pun saya pernah buat tu. Tadi cakap dia tak tahu ni info. Okay. Saya pernah, benda ni dengan kawan saya few years back. Kita orang buat reality show. Apa ke gila makan kena catu kan. Kenapa? Kena catu makan. Okay, host, artis makan roti telur, minum Milo. Kru roti canas keping. Oh, begitu ada asing-asing. Saya waktu tu host saya Choppy, kawan rapat saya juga. Okay, Choppy call the producer. Okay, if you want to do something macam ni, okay, you ambil lah gaji I ni, you beli makan. Time tu saya hold the rushes, tape. Zaman tu pakai tape tak bagi. For the first week of the shooting saya tak bagi. Kenapa? Kena hold tape. Saya geram sebab ini dah macam buruh ni, Bangla pun makan lagi sedap. Kenapa kita orang kerja ni untuk dia orang makan kena catu? Tak, benda tu macam ini budaya DOP, budaya teknikal dekat Malaysia sebenarnya. Benda ni boleh bicara lah. Berbicara. Tapi kalau dah ramai producer, katalah saya tanya 5 orang, 4 orang melalui perkara yang sama. Jadi saya rasa benda ni macam budaya di kalangan technical crew sebenarnya. Cuma waktu tu saya memilih untuk jadi macam tu sebab apa? Dengan director pun makan kena catu. I see. So as a right man at that time, saya dengan kawan saya Choppy, kita orang ni decide we have to do something lah kot. Jadi you hold the rushes lah. Hold. Cakap je hold, tapi sebenarnya bagi je. Sebab tengah hari tu semua settle lah. Toward the end. Alright. That's a good thing lah. Sebab makan tu motivasi semua. Orang bekerja untuk kau ni kot. Betul. Berlari tengah panas. Angkat besi. Apa semua kan. Masuk hutan, terkedah paya. Ya. Tapi dicatu makanan. So marah lah. Marah lah. Okay. Jadi sebenarnya DOP dan technical ada hak untuk simpan rushes producer. Kalau kata benda tu melampau sangat. Sebab ada kes kan dia drag dekat sebulan dia pegang filem. Alhamdulillah saya tak pernah buat lah benda macam tu lah. Okay, kalau benda itu berlaku lah maksudnya kan, itu macam mana pandang sudut itu, pandangan sebenarnya? Pandang muka dengan producer ataupun macam mana? Padan muka.
Sebenarnya saya kena cakap macam tu kot. Sebab Alhamdulillah saya bekerja dengan producer yang bagus. Yang ada timbang rasa. Okay. Yang ada manusiawi di hati kan. Syukur saya jumpa producer yang macam tu. So kita sebagai orang yang bekerja dengan dia, of course lah kau dapat best. Producer best. Benda semua kau dah nak dapat. Kau dapat the right things kan. Hak yang betul. Itu je. Kalau kru ni dapat hak dia, kadang bukan nak gaji yang tinggi ke apa semua. Kau dapat hak yang betul, okey je. Semua okey, tak masalah. Okay. Sebab saya cakap benda ni, contoh lah, last film saya involve, walaupun sebagai second cam, kerja tu memang best. Dalam cooler box, nak apa benda, semua macam-macam air yang best, coffee, juice, mineral water, spritzer lah apa kan. Gaji minggu. Oh, bayar per minggu. Siapa tak suka, siapa tak happy kan. I see. Okay, last day shooting, last payment, esok lusa settle. Okay. See, Motivasi lah kira. it's a great motivation. Okay. Itu je. Dan kalau kata kau dapat producer yang bangang, of course lah, memanglah kru ni memang tak kisahlah artis nak caw ke, okay. Benda tu kita selalu dengar kan. Okay, you breach the contract. Okay, tiba-tiba revise contract. Okay, tak macam-macam lah. Mungkin dekat drama episod, okay, revise contract. Okay, bagi harga package ni main pelakon utama ni kan. Nak harga package, padahal patut bayar per episod, something like that. Kalau kata artis tu caw, padan muka. Kau dah lah tekan harga dia, tak bagi harga yang betul. Okay. And then Tapi at first kenapa dia terima? Dia sign the contract at first. sebab dia revise tiba-tiba. I see. Dia dah revise lah. Janganlah setuju untuk revise tu. Itu hak producer sebenarnya. Tapi kalau kata benda tu tak masuk akal, nak kata budak ni, pelakon ni, kalau dia report dekat station, padan muka dia. Padan muka producer tu. Dah 3-4 kali dah cakap padan muka producer. Aku macam I'm talking to myself too. Sebab okay, you're a producer, I'm a producer too, right? Okay. Betul. Tapi orang selalu cakap pasal kru. DOP head kan, bawah tu kan ada ramai kru. Kru ni selalu dengar macam-macam hal, macam-macam isu. Sebagai HOD akan ambil tindakan tak kalau contoh dengar-dengar yang tak okey tentang kru? Pernah tengah syuting buang? Tengah syuting Saya pernah buat. biasa, normal, bertukar-tukar tim tu. Kalau kata kau tak deliver kerja, you being hired to do the job, and then you fuck up. Kau nak gaji ni kau dapat, but you fuck up, you didn't deliver, kau datang lambat, perat kau datang, barang rosak. Kalau kena tukar, jangan marah. Okay, benda tu normal je lah, biasa je lah. Ha. Tapi untuk kru yang selalu buat hal dekat set ni kan kan, buat hal tu, okay lah, senang cerita macam ni. Ramai kru ngambil barang. Okay, so pandangan sebagai seorang DOP, perlu ke ambil barang untuk mengurangkan letih? Selain daripada barang air kan, air tenaga, air whatsoever, perlu ke benda-benda begini dalam industri kita ke? Macam mana? Be a user, not abuser. Be a user, not abuser. Okay. But I'm talking this, satu macam, apa bodoh kau datang kerja kau nak stone. Ramai lah I don't give a shit about that lah, kata. Kau call lah ADK, kata. Okay. Alright, so pandangan terhadap kru-kru yang sebegini. Stop hiring junkie lah. Dia merosakkan Macam mana kau stone dekat set, tak kisahlah whatever lah kan. Kalau kau boleh buat je, okay. Tapi macam mana dekat public apa semua kan, macam mana? Okay, benda tu, mungkin saya rasa apa yang saya cakap ni memang akan trigger ramai orang, but trigger tu sebab ramai ambil kan, yang tahu. Ya, saya dengar, tapi saya alhamdulillah saya tak bekerja dengan orang yang macam ni. Kalau saya dengan tim saya yang saya select, alhamdulillah tak ada. Okay. Sebab what's the point kau nak buat benda-benda macam ni kan? Sampai bila? Kata professional. Memang best sekejap lagi kau ni. Dah ada technical crew semua best, aku mampus. Tak ada, sebab kalau tak cakap, siapa nak cakap? Siapa nak tolong cakap?
you have the right platform to talk about it. Benda betul kau nak malu apa? Oh datang kerja kau isap dadah. Right? Orang tak sebut lah dadah. Orang cakap ambil I don't barang. give shit. Barang. Whatever. Barang apa Okay, okay. Tai so- lembu pun Tahu. So orang tak pernah bekerja lah dengan tim-tim yang ada terlibat dengan ni. Sebab nak tahu juga bila diorang ambil ni, diorang jadi lebih kreatif ke? Katanya. Jadi nak tahu, pernah kerja dengan tim-tim yang begini? ada yang boleh control. Ada yang boleh control. Yalah nak cerita Nolan ke apa kalau Mat Saleh pun ramai kan. Ya, betul. Macam, you know your limit lah. Kau pandai ambil, pandai makan, jangan susahkan orang. Okay. Kalau kau kena rush balik kerja, kalau kena tangkap balik kerja, settle sendiri. Pandai makan, pandai simpan. Okay. Itu je. Jangan susahkan orang. Betul. Just like I said before, be a user, not abuser. Okay. Last kata-kata terakhir kepada semua penonton podcast BBNS, Gen Z, Gen Y, Gen kita semua. Apa ni? Pihak producer lebih peka dan lebih menghargai penat, lelah seluruh kru dan artis yang tungku lumus untuk menjayakan sesebuah karya lah kan. Tak kisah filem ke, corporate video ke, MV ke, drama episod 10 episod ke, 20 episod ke, 26 ke, 40 episod ke, whatever lah kan. Jangan terlalu berkira nak spend. Bayarlah ikut rate lah senang cakap. Bayar ikut rate. Sebab apa? Bila kau bayar ikut rate, orang akan buat kerja dengan bagus. Kerja dia tu dia hargai. Yeah. Itu je. Sebab benda ni melibatkan hati dan perasaan, masa, tenaga, keselamatan. Betul. Berapa ramai kru kita yang meninggal dekat set. Ramai kot. Yang saya rasa ramai kawan-kawan saya mati yang meninggal. Sewaktu pengumuman? Balik kerja, accident. Okay. Yang accident on set lah apa semua kan. Sebab benda ni ialah tenaga, masa, pengorbanan kan. Dia orang berjauhan dengan family. Saya rasa macam awak tak lah kot. Awak, I know you're a good producer. InsyaAllah. Okay. Setengah producer yang terlampau kedekut, fikir untung sangat. Sebab kau dah fikir untung itu sini, nak minta sponsor sana sini. Okay, cut sana kat sini. Sampai okay, contoh saya dengar, okay, pelakon. You have to hire the right pelakon lah, ikut watak. Sampai pelakon tu kata, kau panggil talent je lah, bayar macam ni. Okay. Tapi at the end mungkin pelakon tu kena ambil lah sebab tanggungan dia juga kan. Terpaksa lah, you got the bill to pay, right? Pay the bills. Sebab kalau fikir untung, end up engkau yang lost. Producer yang lost, right? You have to reshoot. Okay. Banyak kot. Saya rasa macam mostly dekat drama episod lah. Ini yang saya dengar lah kan. Itu je saya harap producer tak ambil ringan lah. Soal bayaran kru. Soal bayaran kru. Bukan kru saja, pelakon, semualah. Location, catering. Sesimpel ni lah, van production, kru nak bayar. Bayar, ambil van murah. End up kru kena van rosak tengah jalan. Tukar lori, equipment. Ya. Tu je. Sebenarnya benda tu akan ambil lebih kos bila masa bila masa dia pakai masa. Okey, tapi ni pandangan sedikit tadi tu okey, bukan tak setuju dengan Tapi ni kita borak tentang kalau kata kita buat drama kata buat telemovie. Kita ada kawan kenal kot, Kamal kan, Kamal Hussein. Dia ada buat tele baru-baru ni, untungnya cuma 8,000. Setelah ditolak semua kos. Jadi sebagai seorang penerbit, kat mana lagi kami nak cut the cost sebenarnya? Kalau ikutkan lah, kita bukan tak agree, tapi kita nak bagi tahu bahawa bayaran daripada stesen TV ni sebenarnya yang harus dinaikkan. Itu satu hal. Okey lah 8,000. Saya pernah dapat 2,500 je untung. Last kali. Okay, that's another thing lah kan. Ya betul, sebab kalau kata contoh 132,000 ATM lah kan. Itu telemovie. What do you expect nowadays kan? Ya, tolak sana artis semua. 132,000 mungkin dengan grade A. Oh okey, betul. Kalau you turun B, kalau turun B 128, 123 round. Ya, betul. Okey, itu satu lah kan. Sebab at least 200 lah kot sekarang. Ya. Ini tidak berubah dari 20 tahun dulu sebenarnya. Sebelum tu lagi. Dia tidak pernah berubah. Jadi sepatutnya pandangan saya sebagai seorang penerbit, saya rasa stesen TV ni sepatutnya. Itu satu hal lah. Of course lah kan. Tapi
harapnya kalau kata naik harga, contohnya ini yang saya dengar, contohnya ada orang buat yang premium OTT. Okay. OTT dibayar mahal kan? OTT yang dululah, sebelum yang sekarang dah harga macam biasa, right? Tapi dia layan macam buat drama biasa, petang-petang pakai ni, itu ini pun ada. Okay. So I'm talking about this kind of producer, not you. Bukan yang teli-teli kecil-kecil tu. Dia kecil-kecil. Dia tak cakap pasal company kecil, dia cakap pasal company dapat job besar. Okay, alright. I'm talking about this kind of producer. Okay. Kita dalam hidup ni tak apa tak dapat pakai BM ke Merc macam korang. I dapat pakai Porsche pun okey lah. Amin, insyaAllah. Okay. I'm just joking, right? Okay, tu tadi pasal TV. Nanti bila producer tak dapat keuntungan, nanti tak adalah job untuk yang tim-tim lain kan? Betul tak? So how the industry nak berkembang? So-called industry ni, kita nak ada satu ekosistem yang cantik je. Betul. Itu je. Sebab benda ni lain lah. Ni benda-benda kartel kind of things ni macam. Saya tak sebut pasal kartel. It's a real shit, right? Awak dah sebut. Teruskan. Please, someone with the right power, with the right hand, please do something, jadilah Power Rangers. Okay. And yang penting ni, yang producer-producer yang suka ambil kesempatan ni, kita tak lah kot. InsyaAllah tak. Kita tak. Okay. Pakai Porsche cukup lah kan. Amin, insyaAllah. Sama-sama lah kita pakai Porsche kan, insyaAllah. Kenapa yang dia ambil kesempatan ni masih lagi ke? Sampai sekarang pun masih ada benda-benda begini. Tahulah apa yang dia tak sempat sangat. Dia mungkin nak pergi haji balik hari. Tak apa, maafkan dia. Okay, ada lagi kata-kata nasihat-nasihat yang you nak share dengan kita sedikit sebanyak tentang perjalanan you dalam bidang ini, bidang kita ni yang orang panggil anak seni, anak bodoh, yang orang panggil lubang najis, tangki septik, I don't know. People call kita punya industri sangat kotor. Teruknya kita bidang yang banyak difitnah, bidang yang banyak dihina, orang cakap bodoh. Macam tu macam ni. At least kita buat bodoh bukan sebab macam kau tu nak nak populariti kan. Bodoh-bodoh aku pun mak bapak aku restu aku buat bidang ni. Betul. Jangan marah. Tak marah. I'm talking about the real shit lah. I'm talking about the real fact, right? Okay, dah habis dah nak borak-borak. Please safe. Tak ada. Tak ada dah. Terima kasih kerana sudi datang ke studio kecil ni. Selepas 20 tahun kita tak jumpa. Dulu ada dalam kelas yang sama, hari ni kita dalam studio yang sama. Semoga kita terus dapat berkarya kat luar sana, insyaAllah. InsyaAllah kita boleh bekerjasama pula lepas ni ya. Amin, jangan busy-busy selalulah ya ya. Alright. Talk to my manager. Talk to my manager. Season ke berapa? 3. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okay, kepada penonton di luar sana, jangan lupa tinggalkan komen yang baik-baik tentang industri. Bukan senang tau sebenarnya nak menghasilkan naskah, nak buat filem, sangat susah. Dan boleh tolong ajak orang pergi tengok filem orang perang. Okay, jangan lupa saksikan filem Orang Perang yang akan berperang di panggung wayang, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.